Okey, semakkan seterusnya khot sulus dan nasakh. Pen saya ni sedikit besar, saya kecilkan. Dari segi susunan ni, dia nampak apa ni, tidak tersusun. Kalau ni garis kurang kemas lah susunan dia. Okey, kepala dia tu dongakkan sikit. Tersilap. Sekali lagi, apa ni, pen saya tak, dia berbulu sikit. Okey. Jadi ni terlalu luas pergerakan dia. Kat sini. Comb ni, yang ni tangkai dia kena panjangkan lagi. Macam tu. Ke depan ni. Ke depan lagi, agak-agak dalam 2 titik ini. And then kena latih lagi ekor mim, ekor wow ni. Dan dia macam bila kita panjangkan ni, dia akan jadi lam alif. Ni sampai sini saja, lepas tu turun, terlalu panjang. Dan mangkuk nun ni panjangkan lagi. Tu. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun nak buat macam ni pun boleh. Tak berapa nak jadi lah saya sebab ni. Satu, dua, tiga. Ta'alamal. Okey. Dia
nampak dia condong macam ni. Patutnya dia simetri. Tu. Okay. Dia ada lengkung kat sini, lengkung, dan dia agak simetri lah, ya. Dia kena jaga-jaga sini, jangan sampai dia tebal macam ni. Ini nampak tebal tu terlalu jelas. Dia sedikit tebal daripada naik tadi, tapi jangan terlalu jelas sangat lah. Okay. Bukan sambung macam ni. Dia pun ada sikit mangkuk kat sini. Okay. Tengok sini, ini okey, tiba-tiba ternaik macam ni. Jadi alamahu ni turunkan. Sama tinggi. Okey, jadi kena jagalah benda-benda tu. Ni boleh letak macam ni. Mungkin boleh buat wow ni di dalam. Dia tak berapa sesuai lah bagi saya ada mangkuk macam ni, lepas tu ekor macam ni lagi sekali. Ada sebenarnya, contohnya kalau dalam Shauki tu dia ada dia punya apa tu, dalam Hilyah tu ada ya, buku Amsyad Shauki tu. Cuma biasanya kita tak ada mengulang lah bentuk mangkuk ni 2 kali. Jadi sebagai penyelesaiannya kita boleh buat macam ni. Gunakan wow yang berjulur tu.
Okey. Gunakan waw menjulur. Ini garisan. Macam mana nak menggayakan ni? Macam tu. Okey. Okey, boleh cantum ke dengan ekor nun ni. Boleh cantum dengan ekor nun ni. Kedepankan sikit lam tu, apa, ain tu. Okey. Dia dalam khat sulus ni saya jarang lah jumpa meme macam ni. Kalau nak buat meme macam ini. Okey. Yang macam ini, untuk yang ini sahaja. Mungkin ada lah yang buat macam ni, tapi jarang lah, sangat jarang. Pernah juga saya jumpa ada yang buat macam ni. Cuma rujukan-rujukan yang lama-lama tu saya tak jumpa lagi lah. Mungkin ada tapi saya tak jumpa, wallahualam. Lepas tu baris ni, kita tak nak semua macam ni. Baris Fathahah bukan guna mata pen huruf. Kita kena ambil mata pen 1/3 daripada mata huruf ni. Kalau nak guna mata huruf ni, mungkin 1 ataupun 2 saja, contoh macam ni. Untuk siapa? Untuk waw contohnya. Kita tarik panjang. Ya, Fathahah tebal ni khusus yang panjang sahaja, macam ni. Panjang ni maksudnya lebih kurang panjang 2 alif lah. Ni 1 alif, 1 alif, 2 alif biasanya. Kalau 1 alif ataupun 1/2 tu jangan buat tebal ya. Gunakan pen yang kecil. Okey, untuk khat nasah, gigi sin ni kena jaga. Jadi gigi yang pertama kecil, gigi yang kedua lebih besar. Lepas tu ya qaf tu besarkan sikit. Macam ni. Okey, orang di antara. Kalau nak buat di antara tu panjang, dal, alif. Ini garisan.
Dia ada naik sikit kat sini. Biasanya dinaikkan. Kamu. Panjangkan lagi tangkai itu. Macam tu. Adalah lamha. Echo wow, echo roll ni kena jaga sebenarnya. Dia jangan patah. Jangan nampak tebal macam ni. Ni nampak dia patah kat sini. Yang tu bila bertemu kepala ngah, dia tingginya 2 titik. Dan bagi ada jarak sikit, bernafas kat situ. Okey, ada jarak kat sini, terlalu rapat. Okey. Belajar. Dalam alif ni ada macam-macam kaedah lah. Ada yang daripada atas terus keluar, ada yang tengah-tengah dia baru keluar dan sebagainya. Macam tu. Jimra tu kena jaga kepala dia. Macam tu. Ini pun tebal ni. Ni kena nipis sebenarnya. Dekat sini kita kena angkat mata pen supaya dia tidak tebal macam ini. Begitu. Dia bukan kita buat tebal lepas tu baru dinipiskan, baru kikis. Itu kaedah salah sebenarnya. Dia akan nipis automatik. Jadi kita kalau nak nipiskan sikit, kita akan kikis lah sikit. Dia bukan kita buat tebal lepas tu baru kikis. Itu teknik yang salah lah. Mengajarkannya. Dia kat sini, dia kalau tengok kat sini, saya tak tahu masalah scan ataupun apa, dia nampak susunan tu dia menurun, dia turun macam ni. Lepas tu dari segi kedudukan tu, kita tengok alif ni, sebab saya ambil rujukan alif ni, tiba-tiba macam tu. Sepatutnya tinggi alif tu akan menjadi panduan. Mim. Okey. Jimra tadi dah. Boleh juga buat macam ni, cuma saya jarang jumpa lah. Buat macam ni pun ada juga, boleh juga sebenarnya. Sebab kita ambil pendekatan macam jim nun, ya. Yang ni salah ni. Dia kena naik pada nun ni. Kaf. Jadi
Okey, jadi bila kita buat karya ni mesti buat garisan lah. Bila garisan tu insya-Allah dia tak akan naik turun. Kalau kita buat spontan je memang dia akan tak tersusun. Contohnya saya ambil di antara kamu adalah ni. Kita buat garisan. Saya ambil 5 titik sebagai panduan dia. Jadi masa buat karya tu ada garisan ni. Okey. Ini contoh. Jadi kedudukan huruf tu dia akan elok tersusun dalam ruangan ni. Jadi untuk yang masa akan datang, untuk sesiapa yang buat latihan mahupun karya supaya huruf tu tersusun, kita boleh buat tinggi. Ni contoh 5 titik lah. Ada setengah orang dia akan buat pendek sikit, dia buat 4 titik pun okey. Itu bergantung kepada masing-masing. Kalau 4 titik dia akan jadi lebih rendah lah. Huruf tu akan jadi lebih comel. Kalau 5 titik ni huruf tu jadi besar sikit. Dan ada juga yang buat 6 titik pun ada. Itu dah lebih besar lah hurufnya, lebih tinggi. Jadi itu bergantung kepada masing-masing. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.